Tarikh tutup pembayaran fasa pertama STR 2026 bakal ditutup dalam masa 3 minggu sahaja lagi daripada sekarang. Sangat-sangat krusial untuk anda memastikan berkaitan dengan status kelulusan dan sebagainya untuk pembayaran fasa pertama STR 2026 ini bagi membolehkan anda menerima bayaran fasa pertama yang dijangkakan mungkin boleh berlaku sekitar bulan Januari ke bulan Mac 2026. Antara 3 bulan itu pada bila-bila masa saja pembayaran fasa pertama boleh dilakukan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Ebi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, berkaitan dengan bayaran fasa pertama STR 2026, Emin sangat-sangat risau sebenarnya, lebih-lebih lagi sekarang ini berbaki 3 minggu sahaja lagi sebelum ianya ditutup. Dan Emin lihat ramai yang masih keliru di luar sana berkaitan dengan STR 2026 ini. Banyak perubahan sebenarnya dan dijangkakan untuk pembayaran fasa pertama nanti mungkin akan berlaku kekecohan sedikit. Dijangkakan mungkin akan ada yang gagal menerima bayaran akibat daripada kegagalan mengikut konsep, mengikut kriteria ataupun syarat-syarat yang telah pun ditetapkan. Lebih-lebih lagi sekarang ini pembayaran untuk bantuan sangat-sangat ketat, sangat-sangat dipantau rapi oleh agensi-agensi kerajaan yang terlibat. Okay, berkaitan dengan status untuk STR 2026, perkara pertama yang paling penting untuk anda pastikan sekarang ini adalah status permohonan semasa anda itu berstatus permohonan diterima. Ingat tu, berstatus permohonan diterima. Kalau selain daripada itu, ada perkara-perkara yang perlu anda lakukan, atau kalau katakanlah anda log masuk ke dalam MySTR, tidak tertera langsung status berkaitan dengan STR 2026, tidak ada permohonan diterima itu, jadi anda perlu sedikit risau, perlu lakukan perkara yang sewajarnya untuk memastikan anda berada dalam senarai yang sedang dinilai untuk pembayaran fasa pertama STR 2026. Status permohonan diterima ini bermakna permohonan anda telah pun diterima dan bakal diproses pada bila-bila masa saja setelah tarikh 28 hari bulan November 2025 itu, iaitu tarikh tutupnya pembayaran fasa pertama STR 2026 ini. Ya, harus diingatkan ramai juga yang keliru, permohonan diterima ini bukan bermakna anda dah berjaya mengemaskini maklumat anda. Kemaskini masih lagi ikut konsep yang telah pun dijelaskan. Bukan bermakna status permohonan semasa anda itu adalah permohonan diterima, anda tak perlu mengemaskini. Anda masih lagi perlu mengemaskini jika anda diperlukan untuk mengemaskini seperti konsep yang telah pun dijelaskan, iaitu kalau katakanlah dah 3 tahun berturut-turut anda tidak pernah mengemaskini, anda perlu untuk mengemaskini. Ingat tu, kalau dah 3 tahun berturut-turut tidak pernah mengemaskini, anda perlu mengemaskini walaupun status permohonan semasa anda itu permohonan diterima. Bagi mereka yang masih lagi baru mengemaskini kurang dari 3 tahun, kalau tiada apa-apa yang perlu dikemaskini, tunggu saja sehingga kelulusan dikeluarkan. Kalau masih ada yang perlu dikemaskini, boleh kemaskini, ataupun anda juga boleh memilih untuk tidak mengemaskini. Tidak ada keperluan, tidak diwajibkan, tapi disarankan untuk mengemaskini bagi memastikan maklumat anda itu adalah up to date sewaktu proses penilaian kelulusan untuk STR 2026 pembayaran fasa pertama ini. Okey, jangan keliru berkaitan dengan status SARA itu. Status SARA itu memang tertera tiada rekod. Ramai juga yang Emil lihat keliru mengingatkan status SARA yang tiada rekod itu adalah status STR 2026. Mereka yang mana tidak benar sama sekali. Status SARA anda itu memang tertera tiada rekod. Semua orang pun sama, tak perlu risau. Bukan anda satu orang saja yang berstatus tiada rekod untuk SARA. Status tiada rekod untuk SARA ini kerana status kelulusan STR 2026 masih lagi belum dikeluarkan. Harus diingatkan, kelayakan SARA 2026 itu bergantung kepada status kelulusan bagi STR 2026 anda itu. Bagi kategori bujang 21 ke 59 tahun, walaupun tiada STR 2026 bagi anda, tapi harus diingatkan semakan kelayakan untuk SARA 2026 anda itu masih lagi berdasarkan data untuk STR anda itu. Jadi anda harus juga pastikan data untuk STR anda itu adalah up to date untuk memastikan anda layak menerima SARA 2026. Jadi secara ringkasan, secara rumusannya, perkara yang paling penting sekarang ini, pastikan status permohonan semasa anda itu adalah permohonan diterima. Kemudian kalau perlu lakukan kemaskini seperti dijelaskan sebentar tadi dan banyak kali sebelum ini, lakukan kemaskini dengan sewajarnya mengikut konsep yang telah pun ditetapkan.
Untuk kemas kini ini anda boleh lakukan secara dalam talian di bantuantunai.hasil.gov.my dengan cara log masuk ke dalam MySTR anda, atau anda juga boleh pergi ke mana-mana cawangan lembaga hasil dalam negeri yang berhampiran dengan anda untuk melakukan kemas kini. Kalau anda pergi ke lembaga hasil dalam negeri, jelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada mereka situasi anda. Sebagai contoh, kalau dah 3 tahun tak pernah mengemas kini dan anda diperlukan untuk mengemas kini, beritahu kepada mereka, kerana kadang-kadang pegawai di lembaga hasil dalam negeri juga mereka tidak dilengkapkan dengan informasi yang selengkapnya. Beritahu kepada mereka seperti yang telah pun dijelaskan dalam platform bantuantunai.hasil.gov.my, 3 tahun berturut-turut tidak pernah mengemas kini, anda diperlukan untuk mengemas kini, supaya mereka faham. Kerana ada juga yang melihat pergi ke pejabat lembaga hasil dalam negeri, beritahu kepada mereka nak kemas kini, ditanya ada apa-apa yang perlu dikemas kini ataupun tidak, beritahu kepada mereka tidak ada apa-apa yang perlu dikemas kini, jadi diberitahu kepada mereka pula tak perlu mengemas kini. Walhal dah 3 tahun tak pernah mengemas kini ini. Jadi sangat penting untuk anda jelaskan situasi anda kepada mereka supaya mereka memahami, dan kalau mereka keliru, arah mereka untuk rujukkan dalam platform rasmi STR, iaitu di bantuantunai.hasil.gov.my. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.